kehebatan. Contohnya para sahabat tak ada kehebatan ni. Jadi aku nak kena cari satu kehebatan. Dulu sahabat Nabi dah ajarkan zikir-zikir tertentu, aku tak nak. Aku nak cari satu zikir yang sahabat tak pernah belajar. Yang aku je tahu. Dia special untuk dia. Jadi VIP dalam agama lebih daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak puas dengan menyerahkan pemahamannya. Sebagaimana peristiwa dalam sirah, satu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat seorang lelaki mengambil wuduk dan lelaki itu memakai serban lah. Kemudian lelaki itu mencabut serbannya dan menyapu sebahagian daripada kepalanya. Sedangkan kalau kita dah ambil wuduk, kemudian kita pakai serban, boleh tak selepas itu wuduk kita batal, kita menyapu di atas serban? Boleh tak? Boleh. Kan? Boleh. Jadi lelaki ni bagi tahu kepada Umar, aku rasa tak puas lah kalau berwuduk macam itu, wahai Umar. Umar kata apa? Kalau kau tak puas dengan sunnah Nabi, kau tak akan puas sampai kau mati. Ini muslimin muslimat rahimakumullah. Kadang-kadang Allah bagi kaedah yang memudahkan kita, tapi kita pilih jalan yang susah. Dalam bab fiqh biasa tu masyarakat kita kan, ada bab senang, bukannya bab yang dipermudah-mudahkan, bab yang mudah. Tapi dia susahkan. Macam lepas lah. Minggu lepas kita belajar bab jamak, betul tak? Allah bagi dia jamak. Tapi dia kata, jamak buat apa? Qasar buat apa ni? Banyak masjid ni. Nampak? Dia berasa Allah tu ketika menciptakan jamak dan qasar tu, Allah tak reti. Allah tak tahu bahawa nanti masjid dan surau itu banyak. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita jangan bersikap begini dalam agama. Kita dalam agama bila kita dengar yang sahih daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikut, terutama dalam bab tauhid. Kita tak boleh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berfikirlah berkenaan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah, tetapi jangan sesekali berfikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Allah duk buat apa sekarang? Sekarang ni. Masa Ustaz Rosman duk ceramah ni, Allah buat apa? Dia duk fikir. Dia duk tanya pada diri dia, Allah buat apa masa ni? Kan tak ada kena mengena. Kalau dia tahu Allah buat apa pun, dia nak buat apa? Betul tak? Dia nak lawan kerja Allah Subhanahu wa taala tu. Allah tengah buat ni, aku nak ganggulah. Ada begitu ke? Kan? Jadi tapi sentiasa akan ada manusia yang begitu. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jin tu, surah Al-Jin, kalau tuan-tuan baca, ada sebahagian daripada jin telah menyesatkan sebahagian kelompok daripada kalangan manusia, betul? Tapi sekarang orang sibuk cari jin, buat podcast. Yang lepas tu kan, tuan-tuan dan perempuan kena bezakan antara ustaz dengan bomo. Kan? Dia beza antara ustaz dengan bomo. Siap boleh panggil jin lagi. Kau mana jin? Kau kafir. Kau masuk Islam sekarang ni. Aku arahkan kau duduk di masjid-masjid. Amboi. Kita dah belajar dalam bab sirah. Kita tahu kekuatan untuk mengarahkan jin hanyalah dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kena faham tu betul-betul. Nabi Sulaiman alaihi salam saja. Sebab itu dalam satu hadis sahih yang banyak kali saya ulang, ketika Nabi bertemu dengan jin dan jin itu mengganggu Nabi, Nabi tangkap dan Nabi ikat di tiang Masjid Madinah. Itu hadis sahih tu. Kan? Nabi ikat di tiang Masjid Madinah. Tapi lepas tu Nabi lepaskan balik. Pagi esok lepas salat subuh, Nabi bagi tahu sahabat, malam tadi ada jin ganggu aku. Aku tangkap, aku ikat di tiang Masjid Madinah. Aku berniat untuk nanti anak-anak orang Madinah ni boleh bermain-main dengan jin tu. Kan? Tengok, inilah jin yang aku tangkap malam tadi. Tapi aku teringat doa sahabatku Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman meminta satu kekuatan, satu kekuasaan yang Nabi kata jangan diberikan kepada orang-orang yang selepas daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kekuatannya? Mengarahkan angin, mentadbir jin, kan, mentadbir syaitan.
Tiba-tiba kita zaman sekarang ada pula orang-orang Melayu ni yang hebat sungguh, boleh panggil jin datang, boleh halau jin balik, kan? Boleh, na'udzubillahi min dzalik, terpedaya sangat dengan kitab bercakap dengan jin tu. Tamajalis tu kan. Tamajalis tu tulis untuk keseronokan kita membaca. Dia ambil serius pula boleh bercakap dengan jin. Siap buat podcast, tunjuk. Pasal apa? Perangai masyarakat. Dia suka sangat benda-benda macam. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, golongan paranormal ni ramai sekarang ni, betul tak? Dia buat paranormal, cari jin. Nampak jin. Tapi herannya jin tu jauh pula tu. Tak ada nak boleh pergi dekat kan, pegang ke apa kan. Saya pernah berubat orang satu orang kerasukan, tuan-tuan dan puan-puan. Tak tahulah. Saya rasa dia bukan kerasukan, bukan saya rasa lah. Saya yakin dia tak kena rasuk. Cuma dia mental problem. Jin masuk dalam badan dia. Lepas tu saya kata, awak dah masuk dalam badan dia? Dah, ni saya sedang dalam badan. Boleh tak kalau awak datang masuk badan saya pula? Kan? Ni saya ulur tangan ni. Masuklah dalam badan saya pula. Awak kawal diri saya ni. Biar saya tak ingat apa-apa. Buatlah apa-apa pun. Tak masuk-masuk. Lepas tu dah. Dia bukannya masalah jin. Dia masalah mental problem. Kan? Saya yakinlah dia mental problem. Bila tengok susu galur kehidupan tu, confirm memang mental problem. Tapi yang salah siapa? Jin. Sebab dia makhluk gaib, makhluk yang paling mudah untuk dipersalahkan. Tak boleh sue di mahkamah. Ada orang sue jin mahkamah. Kan? Saya saman jin tu di mahkamah. Tak ada. Jadi makhluk yang paling mudah untuk dipersalahkan. Jin, muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau dulu di Malaysia ni ada perempuan kan. Dia berzina, dia mengandung. Kemudian untuk mengelakkan orang kampung marah, dia kata apa? Saya telah disetubuhi oleh jin. Amboi. Kan? Hebat sungguh. Kan? Muslimin muslimat rahimakumullah. Ini realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Kerana apa? Kerana tak puas hati. Dah tahu Nabi Sulaiman dia ada kekuasaan macam tu. Dia pun nak juga ambil. Boleh simpan jin dalam botol dan sebagainya. Ini muslimin muslimat rahimakumullah. Itu dalam bab-bab yang melibatkan akidah lah tu, kepercayaan terhadap perkara ghaib. Jadi di sini pengarang mengingatkan kita, barang siapa yang menginginkan sesuatu, dia nakkan sesuatu yang tidak diperlihatkan ilmu tentangnya. Allah tak tengok, tak tunjuk kepada dia ilmu tentangnya dan tidak puas. Dia rasa tak puas, dia nak serahkan. Allah kata aku beristiwa di arash. Dia pun tak puas, dia kata beristiwa ni, Allah duduk ni, di arash. Allah duduk di arash. Itu maksudnya ada tempat. Sedangkan Allah tu tak ada di atas, tak ada di bawah, tak ada di kanan, tak ada di kiri, tak ada di depan, tak ada di belakang. Kalau duduk kat atas. Kemudian ada hadis kan. Hadis menyebut pada 2/3 malam Allah turun ke langit dunia kan. Dia pun fikir, kalau 2/3 malam tu Allah turun ke langit dunia, arash kosong lah. Dia dah berfikir. Sedangkan pada waktu itu, otak dia hanya boleh digunakan untuk menerima. Sami'na wa ata'na. Jangan banyak cerita. Bab zat Allah ni jangan banyak cerita. Lalu, kerana manusia banyak cerita itulah, timbullah ajaran-ajaran sesat. Akhirnya dia mengaku dia sendiri adalah Tuhan. Dan dia mengaku diri dia sendiri sebagai Tuhan. Itulah yang berlaku kepada agama-agama yang telah sesat. Dan berlaku juga kepada sebahagian daripada orang Islam yang telah sesat dari perjalanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau dia bersikap demikian, dia nakkan sesuatu yang tidak Allah tunjukkan ilmunya dan dia tak puas untuk menyerahkan kefahaman itu hanya kepada Allah, dia akan dihalangi oleh keinginannya tersebut daripada tauhid yang murni dan ma'rifat yang bersih serta iman yang sahih. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Iman ni kena sahih lah. Kalau iman tu tak sahih, kufur lah. Betul tak? Senangnya iman, perbezaan antara iman dan kufur. Seperti perbezaan antara Islam dengan kufur kan. Orang Islam, perbezaan orang yang perbezaan antara kami dengan kamu ialah mendirikan salat.
Nah, kalau orang Islam dia tak mendirikan solat, maka takut-takut dia terjerumus ke arah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya bacakan maksudnya lebih mendalam. Maksudnya orang yang tidak beriman dengan apa yang ilmunya dihijab daripada dirinya. Ada tak ilmu yang kita memang dihijab daripada diri kita? Ada ilmu ghaib. Boleh ke kita tengok jin? Tak boleh. Tetapi mereka boleh tengok kita tak? Syaitan. Kita boleh tengok? Tak boleh tengok. Tapi syaitan boleh tengok kita. Begitu boleh, mereka boleh melihat kita daripada tempat yang kita tidak boleh melihat mereka. Itu hakikat. Kalau yang dia bergentayangan, itu dia dah transform. Bukan dalam bentuk dia yang sebenarnya. Kan? Walaupun digambarkan iblis itu tanduk dua, cukup kita faham begitu sudah. Jangan tengok filem Piramli tu, orang sumpah orang minyak tu, oh macam tu. Kemudian dia punya apa ni, pipi tu ada macam insang-insang pula kan, ada pula garis-garis kan. Tak lupa pakai krim. Ini muslimin muslimat rahimakum. Cuma yang kita faham, di saat iblis dilaknat oleh Allah, dia menjadi makhluk yang sangat-sangat menggerunkan. Makhluk yang sangat-sangat menghinakan. Macam mana? Wallahu a'lam. Kita faham begitu je. Tak usah sibuklah aku nak tengok. Tak menambahkan iman kita pun kalau nampak iblis tu. Kan? Tak menambahkan iman kita pun kalau kita nampak malaikat tu. Boleh menambah iman. Tak boleh menambah iman. Tak kena gaya gila. Sebab ia adalah satu makhluk yang hampir mustahil untuk kita fikirkan pada akal. Manusia ni bila dia melihat sesuatu yang khawariqul adah, yang menyalahi daripada adat, dia boleh jadi tak betul. Kan? Sebab itu khawariqul adah ini adalah wahyu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi melihat dengan keimanan yang tulus dan suci kepada Allah. Iman kita tak sekuat itu. Betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Sebab itu kita tak boleh naik sampai Sidratul Muntaha. Kan? Sebab itu kita tak boleh nak fikir-fikir macam mana bentuk, oh malaikat boleh tengok malaikat. Tak boleh. Tapi begitulah, akan ada manusia yang sentiasa membohongi diri dia dan membohongi orang-orang yang jahil. Kita orang yang beriman ni tak sepatutnya dibohongi. Konon-kononnya ada deria rasa, deria yang keenam. Amboi, ada deria yang keenam. Kan kita deria ada 5 kan. Tambah yang keenam, boleh melihat. Datang surau ni sepanjang perjalanan tadi duk nampak hantu je. Jiran sebelah tak nampak. Kan? Jiran sebelah tak pernah nampak. Hantu nampak hari-hari. Benda bercakap dengan jin, bercakap dengan jiran tak, sombong. Kan? Kemudian ada yang berkahwin dengan jin, sibuk berkahwin dengan jin. Orang punya ramai. Kan? Handsome bukan kurang atas muka bumi ni, cantik bukan kurang. Jin juga dia nak kahwin. Ini muslimin muslimat rahimahumullah. Ini lawak-lawak yang berlaku dalam masyarakat. Sebab itu filem ni kadang-kadang menggambarkan masyarakat. Betul tak? Kadang-kadang kita tengok filem Tamil. Kan? Rakyat yang ditindas. Lahirnya seorang penolong. Macam itulah. Masyarakat dia macam itulah. Kan? Memang selalu ditindas. Lalu akan ada orang yang nak cuba jadi Superman. Masyarakat Melayu pula, filem hantu. Hantu memanjang. Kan? Kejap hantu, tu hantu, ni hantu. Kan? Filem Indonesia pun sama. Hantu memanjang. Akhirnya, agama hilang. Agama ni hilang, punca. Agama berterabur. Kan? Kalau tengok filem apa ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok lah, kadang-kadang ustaz je tengok filem ni. Orang, tuan-tuan ni tak tengok, baca Quran je. Kan? Sebab bila saya cerita, tak tahu filem apa. Ustaz je tahu. Kan? Filem Jangan Pandang Belakang tu. Bukan Jangan Pandang Belakang. Filem Karak. Siapa tengok filem Karak? Hujung tu kan tengok pelakon tu. Dia baca ayat kursi ke dia baca terjemahan ayat kursi? Punya menghina agama tu, dia ayat kursi tak hafal. Sebab dia memang tak solat. Dalam filem tu dia memang tak solat pun. Kan? Tak ada pun cerita waktu dia solat. Memang dia tak solat. Kemudian bila jumpa hantu tu, dia tak baca ayat kursi, dia tak reti. Dia baca terjemahan ayat kursi. Allah tidak ada yang disembah.
Setan tu pun bila dengar dia baca terjemah tu, takut setan. Lah, setan pun gaya lam alif juga. Kan? Terjemahan pun takut. Terjemahan ayat Quran dalam bahasa Melayu. Sepatutnya ayat kursi itulah yang menakutkan dia, betul tak? Sebab tu kita diminta membaca ayat kursi tu, ada terjemahan. Tengok filem karak tu. Tuan-tuan dan puan tak usah tengok pada awal, tengok hujung tu nanti. Kan? Oh, setan-setan tu habis bercempera. Ada nenek tua tu bercempera lari. Sebab apa? Dengar terjemahan ayat kursi. Satu penghinaan kepada agama. Orang tak ada penasihat ke? Yelah, penasihat dia, ustaz dia hiburan juga kan, sama kan. Nanti baca doa selamat, ya Allah mudah-mudahan filem kami selamat. Betul tak? Filem Bohsia Bohjan pun dia buat kenduri doa selamat juga. Tuan-tuan dan puan-puan kan. Na'udzubillahi min dzalik. Bercampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Baik. Maksudnya orang yang tidak beriman dengan apa yang ilmunya dihijab daripada dirinya, seperti ilmu tentang cara dan bentuk daripada sifat Allah. Kan? Allah hijab. Kita hanya tahu Allah Maha Pemurah, sudah. Kan? Tapi kalau dalam tarikat, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemurah. Maka jadilah pemurah seperti Allah. Maka dia pun rajin berderma, berzakat, konon-kononnya berinfak dan sebagainya. Okey, pemurah dah. Orang minta apa pun semua bagi. Tak ada masalah. Kan? Bagi semua. Pemurah. Okey, sama tak pemurah kamu dengan pemurah Allah? Sama. Kamulah Allah. Dia jadi terbalik. Tak, tuan-tuan dan puan-puan, itu hakikat dalam ajaran-ajaran sesat. Penyayang tak? Penyayang sungguh lah. Habis segala orang dia sebat belaka, betul tak? Penyayang sungguhlah. Penyayang tak? Penyayang. Okey, penyayang kamu sama tak dengan Allah? Sama. Kamulah Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau ingat dulu daripada Indonesia satu kursus Allahu Akbar. Satu kursus kononnya nak meningkatkan kehebatan ESQ 165. Patutnya 156. Mana? Kalimah syahadah, la ilaha illallah, tauhid, patut rukun Islam dulu baru ke iman kan? Betul? Dalam hadis rukun Islam dulu baru rukun iman. Jadi 156, tapi dia terbalik 165. Dia beriman dulu baru Islam. ESQ 165. Dalam ESQ 165 tu, ya Allah tuan-tuan dan puan-puan, kursus dia orang masuk beribu-ribu bayar semata-mata nak kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan bayar beribu-ribu. Kita satu sen tak habis pun boleh kenal Tuhan. Dia tak kena bayar beribu-ribu. Dia kata dalam otak kita ni ada satu titik ketuhanan. Oh, ada satu titik pula ketuhanan. Kan kita kena aktifkan titik ketuhanan tu. Kalau kita aktifkan, barulah kita berjaya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Yang mengajar bukan ulama. Yang mengajar tu bukan ustaz. Yang mengasaskan tu bukan ulama, bukan ustaz. Hanyalah orang bila bangun pagi, kita semangat. Tunjuk begitu kan. Kena genggam. Bila bangun pagi, duduk depan, bangun pagi bukan sibuk untuk baca doa yang Nabi ajar. Bangun pagi nanti duduk depan diri depan cermin kata, aku hebat. Habis merata-rata tuan-tuan dan puan-puan. Pergilah kursus apa-apa pun kan. Sampai kursus untuk pendidikan pun, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kalau nak hebat, bangun pagi berdiri depan cermin cakap aku hebat. Sedangkan agama ajar macam tu, agama tak ajar macam tu. Agama ajar bila kamu bangun daripada tidur baca doa, betul tak? Baca doa, baca zikir yang Nabi ajar tu, yang saya pernah sebutkan. Kan, ada zikir yang Nabi ajarkan ketika kita bangun daripada tidur. Jangan bangun lagi. Lepas tu kita bangun, pergi masuk bilik air, gosok gigi, ambil wuduk. Solatlah 2 rakaat, betul? Kalau tak nak solat pun tak apa, bersiap-siaplah untuk pergi solat subuh ataupun bersiap-siaplah untuk solat subuh. Dia tak, bangun pagi, duduk berdiri depan cermin dulu. Buat macam ni. Aku hebat. Tunjuk. Nak datangkan aura kehebatan. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi pengajaran begitu, orang sanggup bayar berpuluh-puluh ribu. Tapi kalau ceramah akidah, dia kata apa? Lah, ceramah apa pagi ni? Akidah. Akidah lagi. Macam aku ni orang kafir. Punya sombong, betul tak? Sebab dia bagi dia, akidah ni hanya untuk orang
kafir. Ataupun orang yang tak reti, aku dah reti. Bukannya masalah kita reti tak reti. Masalah ilmu akidah ini banyak. Kalau salah faham sikit, kau boleh. Sebab tu Nabi kata ada manusia ni, dia beriman pada waktu pagi, dia kufur pada petangnya. Dia beriman pada waktu petang, dia kufur pada waktu pagi je. Kerana apa? Kerana mudahnya tergelincir kita daripada akidah yang sebenar sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apabila melibatkan zat Allah, yang wajib bagi kita adalah mengimaninya. Apa maksud iman? Percaya dan yakin. Kan? Iman ni bukan percaya saja. Percaya Allah ada, percaya. Tapi rasuah makan juga. Kan? Betul tak? Dia percaya Allah ada. Kau percaya tak pada Allah? Aku percaya Allah ada. Habis kau makan rasuah? Maksudnya dia tak yakin. Dia hanya percaya pada Allah. Tapi dia tak yakin kepada Allah. Kan? Kalau ikut percaya, orang kafir pun percaya adanya Tuhan, betul tak? Dia percaya. Bila ditanya mana abuduhum, kami tak sembah berhala-berhala ni illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan kami jadikan berhala ini sebagai satu wasilah untuk kami mendekatkan diri kepada Allah. Berhala ni bukan berhala. Sebenarnya dulu orang alim yang mati daripada kalangan kami, bila mereka mati, jadi cara kami nak ingat mereka tu, kami buat dalam bentuk patung, berhala lah. Kemudian kami sembah tu, kami minta tolong pada dia, wahai syekh sekian, tolonglah aku. Sebenarnya kami tak minta pada dia, hakikatnya kami yakin yang bagi hanyalah Allah. Itu kan akidah orang kafir, betul tak? Orang Islam tak boleh berakidah begitu. Kita sembah Allah, kita tak sembah Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad bawa sembahan kita tu kepada Allah, bukan. Dah terbalik dah. Tapi itulah yang dimasyhurkan sekarang dan dianggap sebagai akidah yang benar. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Rugi kita. Dunia ni kita pasti rugi, akhirat lagilah rugi yang kekal dan abadi. Bukan susah pun. Kamu hanya minta kepada Allah, sudah. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, ampunkanlah dosa-dosa aku. Susah sangat nak sebut ayat begitu. Sampai nak kena sebut, Ya Muhammad, ampunkanlah dosa-dosa aku. Na'udzubillahi min dzalik. Mana boleh? Kerana Nabi itu tak boleh mengampunkan dosa. Yang boleh mengampun dosa siapa? Allah. Memanglah kita berselawat dengan tujuan supaya nanti bila kita mati, kita disyafaatkan oleh Nabi. Tapi kena ingat, wa ma yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tak ada siapa pun yang boleh bagi syafaat melainkan dengan izin daripada Allah. Allah bagi izin baru Nabi boleh bagi syafaat. Jadi cara dia macam mana? Kita hanya minta kepada Allah. Kita berselawat itu kerana mengikuti arahan Allah. Bukannya berselawat tu kerana kita mengikuti arahan Nabi Muhammad semata-mata, tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bahayanya akidah yang tidak kuat dan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajib bagi kita adalah mengimaninya dan mengembalikan ilmu tentangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahawa perumpamaan itu benar dan daripada Rabb mereka. Perumpamaan tentang apa? Tentang nyamuk kan? Allah bagi perumpamaan sepertinya nyamuk. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, dulu orang beriman, sahabat Nabi, bila dengar ayat Quran, Allah bagi perumpamaan seperti nyamuk, mereka sami'na wa ata'na. Kita sekarang pun kena sama. Cuma kelebihan kita sekarang, kita dah ada kajian tentang nyamuk. Betul tak? Kenapa Allah buat perumpamaan dengan nyamuk? Kau tengok nyamuk tu, dia punya
sistem yang Allah cipta bagi dia, ya Allah, kecil je. Tapi kalau kita nak buat sistem macam tu, kita tak boleh buat kecil macam tu, kita kena buat besar, betul tak? Kita tak mampu nak tengok dia punya tempat hisap darah dia, macam mana tajamnya dia punya tempat hisap darah dia, mata dia, kemudian dia punya badan dia macam mana, dia punya sayap dia macam mana. Kan ada kajian berkenaan dengan nyamuk. Maksudnya sekecil itu pun Allah boleh cipta dengan sempurna. Bayangkan kalau sebesar daripada itu lagi. Tapi kita boleh buat nyamuk. Tak ada lagi orang. Kalau boleh buat nyamuk, kita tengok nyamuk Aedes tu ada pameran tu pun besar. Tapak tangan besar nyamuk kan. Kalau ada seluruh nyamuk besar tapak tangan tu, nayang. Kan? Jenuh malam ni. Kita bukan datang solat subuh, dah bertempur dengan nyamuk. Punya besar. Dah besar macam tu boleh kita bau kan budak-budak sekolah nampak, oh macam ni nyamuk Aedes. Masa dia kecil tu, siapa boleh tengok macam mana warna dia, ada berapa belang dia, kan, macam mana dia punya sesungut, nak hisap darah macam mana. Tapi Allah bila sebut dalam Al-Quran, orang yang beriman bila Allah sebut je, mereka yakin itu adalah perumpamaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia adalah perumpamaan itu benar daripada Rabb mereka. Tetapi orang-orang yang kafir, mereka mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dia tanya, nyamuk je. Buat apa buat contoh nyamuk? Kan? Kutu je. Buat apa buat contoh kutu? Katak je. Buat apa buat contoh katak? Nah, huru-hara kaum Bani Israel. Kan? Ada hari Allah bagi mereka diserang oleh kutu. Habis semua jadi kutu. Masak jadi kutu, atas katil penuh kutu, merata kutu, kan, diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kesombongan mereka. Ada hari katak saja, penuh katak. Bangun tidur habis, di atas badan ada katak. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, bangun tidur pagi tadi, katak penuh atas badan. Turun katil pun katak, nak mandi pun katak, dalam periuk pun ada katak. Bayangkan. Tapi itu telah diterima oleh kaum Bani Israel. Kan? Kemudian darah. Buka paip keluar air darah. Darah tuan-tuan dan puan-puan bukan setakat merah je. Memang darah sungguh. Buka paip. Dulu tak tahulah ada paip tidak kan. Maksudnya dalam telaga darah, sungai jadi darah, semua jadi darah. Bayangkan muslimin muslimat rahimakumullah. Tapi kaum Bani Israel, walau sampai macam tu pun Allah hina dan seksa mereka. Akhirnya mereka tetap apa? Kufur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya degil. Kita orang Melayu ni alhamdulillah lagilah kan. Tak ada degil macam tu kot. Tapi walaupun tak ada jugalah kot. Ada lah 2-3 orang begitu kan. Tak ramai lah. Tapi muslimin muslimat rahimakumullah, maka orang kafir ni dia akan mempersoalkan, buat apa Allah buat perumpamaan nyamuk ni? Tapi bagi orang beriman mesti ada sebab. Dan mereka sami'na wa ata'na. Kalau orang kafir, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tak nak ikut. Kami tak nak percaya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Dialah yang menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran kepadamu. Dialah yang menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas hukumnya. Kan? Ada yang kita baca faham. Contohnya,
Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rusman, katakanlah wahai Aminah, dialah Allah yang Maha Esa. Faham? Faham. Kan? Faham sudah? Kita baca, kita faham. Nak hurai panjang-panjang pun boleh, nak hurai pendek-pendek pun, tak nak hurai pun boleh. Kan apa yang susah sangat, betul tak? Katakanlah Allah itu Esa. Dah. Jangan kamu menduakan Allah dengan sesuatu. Jadi jelas. Kemudian ayat-ayat muhkamat itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Maksudnya ayat-ayat muhkamah yang mudah difaham ni adalah keutamaan dalam Al-Quran. Kebanyakan ayatnya ayat-ayat yang muhkamat, yang mudah difahami. Dan yang lain ialah ayat-ayat mutasyabihat yang tidak jelas maknanya, yang perlukan kepada huraian. Kan? Macam ajaran sesat, dia kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu, Tuhanmu, sehingga datang kepada kamu keyakinan. Ajaran sesat, dia kata apa? Okey, kita solat sehingga kita yakin. Bila kita yakin, kita tak perlu lagi mendirikan solat. Sebab hatta ya'tiyakal yakin, dia kata. Datang yakin. Okey, kamu dah yakin tak kepada Allah? Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, dah yakin belum? Dah yakin dah. Tak perlu solat dah. Cukup niat saja. Kan? Tak perlu solat, cukup niat. Itu ajaran sesat. Sedangkan yakin di situ, ayat yang kita tak berapa nak faham, perlukan kepada huraian. Maka Nabi bagi huraian. Yakin di situ bermaksud apa? Mati. Dan sembahlah Rabb kamu, Tuhan kamu, sehinggalah datang kepada kamu kematian. Kerana bila kamu mati, perlu lagi tak solat? Beli pula buku para wali yang tak ada sumber, entah mana-mana dapat. Pakat tulis macam buku cerita Doraemon je kan. Baca, oh ada seorang wali, dia telah berdoa kepada Allah agar dia dibenarkan solat di dalam kuburnya. Maka di hari pengkebumiannya, tiba-tiba anak-anak muridnya melihat tanah kuburnya mendap dan melihat wali itu sedang mendirikan solat di dalam kuburnya. Karut apa benda? Dah mati tak ada solat dah. Solat ni untuk orang hidup. Orang mati tu tak ada solat dah. Tuan-tuan dan puan-puan, mati bagi orang yang beriman adalah waktu rehat. Tuan-tuan dan puan-puan tak nak solat, boleh tunggu mati dulu. Mati nanti mengaji pun tak perlu, solat pun tak perlu, pergi haji, pergi umrah pun tak perlu, apa lagi? Bayar zakat pun tak perlu, puasa pun tak perlu. Kerana mati bagi orang beriman adalah waktu rehat. Sebab itu kita orang beriman, kita seronok mati. Sebab apa? Mati nanti aku rehat sungguh. Tapi sebab apa tak nak mati? Sebab apa tak nak mati? Sebab banyak maksiat. Kalau dia banyak ibadat, dia suka mati, dia seronok dia nak mati. Kalau boleh nak mati hari ni juga. Sebab apa? Waktu mati dia adalah waktu untuk dia berehat. Kerana apabila matinya seorang yang Islam, kata Nabi dalam hadis sahih, matinya seorang yang Islam, maka bumi pun menyambut dia dengan gilang dan gemilang. Istilah dia macam diletakkan kapet merah lah. Bila matinya orang Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan lubang kuburnya ataupun alam barzahnya itu seluas mata memandang. Ya Allah, duduk kat dunia ni dapat tak seluas mata memandang tanah orang? Betul tak? Mata memandang juga seluasnya, tapi tanah orang, semua orang punya. Tapi nanti kita berhasil masuk dalam alam barzah, dalam lubang kubur kita, yang penting alam barzah lah. Alam barzah kita menjadi seluas mata memandang. Dan Allah jadikan ia satu taman daripada taman-taman syurga. Tapi belum syurga betul lagi. Kerana nanti kata Nabi, Allah akan membuka pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kan kontra dengan hadis tadi. Hadis tadi sebut saat kematian dengan kiamat hanyalah antara zuhur dengan asar. Kita tak usah fikir kontra tak kontra. Kita sami'na wa ata'na. Kalau fikir yang tu pun jadi pening. Oh, hadis lain sebut Allah pun pada waktu pagi dan pada waktu petang
akan membuka satu pintu yang mana melalui pintu tersebut dia boleh melihat syurga yang bakal dia masuk bila berlakunya kiamat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan. So, mati kita waktu berehat. Waktu untuk kita tengok melalui pintu tu, ya Allah, itulah syurga yang bakal aku huni nanti. Tapi tak boleh masuk lagi. Allah hanya buka je pintu je. Ni, hamba-Ku, inilah syurga yang bakal kau dapat nanti. Tak sabar kita ni nak menunggu datangnya kiamat. Seronoknya mati. Bagi orang Islam. Bagi orang kafir, faham sendirilah. Kan? Mati je macam mana. Dan nak cerita seronoknya saat-saat yang Allah ceritakan kepada kita perkara-perkara yang ghaib. Dan benda tu tak boleh difahami dengan akal kita semata-mata. Tetapi difahami dengan iman. Dengan kepercayaan dan keyakinan kita kepada siapa? Allah. Bukan pada jiran kita. Jiran kita, kan, Tok Guru Tarikat. Aku jamin kamu masuk syurga. Oh, kan, tengok ajaran sesat Rasul Melayu tu. Kalau tengok YouTube sampai sekarang ada makcik tu. Kami ada Nabi jamin kami masuk syurga. Kau orang siapa jamin masuk syurga? Oh, seronoknya makcik tu. Ya Allah, kesian orang tua, tuan-tuan dan puan-puan. Ditipu bulat dengan ajaran kahar Rasul Melayu tu. Jadi kahar tu dah jamin dia masuk syurga. Dia kata, kami ada orang jamin kami masuk syurga. Kamu siapa jamin kamu masuk syurga? Seronok dia. Macam Nabi Muhammad pula jamin dia masuk syurga. Sedangkan Nabi pun tak jamin masuk syurga. Yang jamin masuk syurga siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi tahu kepada Nabi. Kan Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tu empat orang tu dijamin masuk syurga belaka. Ini muslimin muslimat rahimakumullah. Tapi hakikat yang berlaku begitulah di Malaysia. Kita tak cerita dekat negara lain lah. Cerita kat negara kita pun jenuh nak habiskan cerita, kan? Berbuku-buku nak menulis. Baik, kemudian ada pun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. Condong. Macam mana condong pada kesesatan? Dia suka cari benda yang Allah tak. Macam ada satu tarikat di Negeri Sembilan. Ini bukan fitnah, tuan-tuan dan puan-puan. Tok Syekh tarikat itu mengajar satu selawat. Dan Tok Syekh tu kata apa? Selawat ini Nabi ajarkan kepada aku. Kan? Jibril ajarkan kepada aku. Nabi duduk di sebelah. Jibril ajarkan kepada dia selawat ini. Dan selawat ini Nabi kata, Nabi kata Nabi tak pernah ajarkan kepada para sahabat. Seronoknya. Maknanya Nabi ada lagi tak ajar. Dia lupa pula cerita. Sahabat ni, pantang Nabi sebut, itulah benda yang pertama mereka akan buat. Tak ada yang tersembunyi daripada ilmu yang Allah sampaikan kepada Nabi, kepada para sahabat. Tapi di Negeri Sembilan ada tarikat yang Tok Syekh dia kata selawat ini hanyalah khusus untuk kita punya tarikat saja. Nabi ajarkan secara khusus. Dalam apa? Mimpi. Kuat sangat tidur. Kan? Masih tidur manjang je. Lepas tu mimpi. Oh, Nabi ajar selawat. Lepas tu mimpi. Oh, Nabi kata syariat ni tak perlu buat lah. Oh, Nabi kata arak ni halal. Pasal apa? Kuat tidur. Kuat tidur pun pakai serban, pakai jubah. Kan, janggut bagi putih panjang sikit. Tuan-tuan tengok perawat yang Negeri Sembilan tu kan. Ada tengok yang terbaru ni. Perawat Al-Hikmah tu. Janggut panjang putih. Ada tengok. Itu bomo gila set. Tuan-tuan dan perempuan tak tengok Tengok masuk YouTube tu tengok. Type je perawat Negeri Sembilan. Keluar nanti muka dia dengan janggut putih. Tahu dia merawat perempuan macam mana? Habis dia raba. Yang masa raba tu suami ada ke depan tu. Tuan-tuan dan puan. Oh, kena setan ada kat sini. Oh, raba kat sini. Oh, setan ada kat bawah tu. Raba kat bawah pula. Gila tuan-tuan dan puan. Dan ilmu ni berkembang. Betul tak? Ilmu ni berkembang. Kalau di Malaysia ni, ilmu boleh didapati dengan kita kata di hujung jari. Kau tarik je, kau tekan, tak usah tarik, kau tekan, keluar ilmu macam-macam, betul? Ilmu baik, ilmu buruk. Dalam keadaan ilmu berkembang ni pun, ramai juga manusia yang masih lagi diperbodohkan. Kerana apa?
percaya dengan percaya bahawa seseorang itu boleh melihat perkara ghaib. Oh, sekarang ada setan sedang duduk di kemaluan awak, saya kena buang. Boleh pun pegang. Gila tuan-tuan dan puan-puan. Siap buat live. Buat live. Ya kalau buat live judi ni memang biasa dah tu. Ini buat live mengubat orang tapi memegang tempat-tempat yang tak sepatutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Teruk dah negara kita ni sebenarnya daripada segi benda-benda macam tu. Saya harap di sini tak adalah yang terlibat ataupun yang melibatkan diri kan. Sebab sepanjang saya ceramah ni duduk sampai nak keluar nak tekak ni pun kan ajak bab akidah. Ada juga surau. Masa kita minum tu kan, masa minum ustaz, minggu lepas ada satu ustaz jual batu cincin. Dia kata, jual batu cincin. Berapa ringgit? RM5 je ustaz. RM5 je batu cincin. Tak tahulah batu cincin apa RM5. Kan, cetak dengan apa ni, plastik-plastik tu kan, bakar, buat bentuk sikit jadi cincin. Dia kata, siapa pakai cincin ni ustaz, tak akan didekati oleh syaitan. Saya kata, ustaz tu setan lama lah. Mudahnya pakai batu cincin, setan tak dekat. Apa ingat setan tu bawau dalam wawah sangat ke? Betul lah. Setan takut dengan garam kan. Jampi-jampi garam baling. Saya ingat lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Tu Masjid Alam Impian tu. Saya sebut je lah. Ada tahfiz kan? Ada tahfiz sebelah kan? Masjid Alam Impian. Lepas tu ada tahfiz betul? Dulu kes. Ada Pontianak Harum Sundal Malam bergentayangan. Duduk atas apa ni? Atas bumbung tu. Lepas tu terbang turun ke bawah. Jadi tak tahulah siapa lah. Ustaz dia ke, bomo ke. Pergi pagar tuan-tuan dan puan-puan. Tahu dia pagar apa? Bukan setakat tahfiz tu dia pagar. Dengan masjid-masjid dia pagar. Seluruh sekeliling tu. Bacalah garam. Pagar. Daripada tahfiz tu sampai masjid tu pagar. Masjid pun boleh pagar ya. Sedangkan Nabi kata dalam hadis, apabila azan dilaungkan, maka syaitan pun lari bertempiaran sehingga tercirit-cirit. Punya takut dengan azan tu. Maksudnya azan, maksudnya dalam surau ni ada apa? Ada iblis. Ada syaitan. Dalam surau ni ada setan. Kemudian apabila selesainya azan, syaitan akan kembali. Ada ulama kata syaitan tu lari sehingga lebih kurang 25 km. Ada ulama kata, wallahualam dikira macam mana tu. Kan, sehingga 25 km bila dengar azan. Lari. Punya takut dia dengan suara azan. Habis je azan, syaitan tu akan kembali. Dia akan lari balik tercirit-cirit ketika iqamah dilaungkan. Itu hadis tuan-tuan dan puan-puan. Hadis Nabi sebut tu. Iqamah dilaungkan, dia lari balik. Kemudian dia datang balik bila habis iqamah dan duduk dalam sela-sela saf yang tidak rapat. Maksudnya dalam surau masjid ada setan. Nabi kata memang ada setan. Tiba-tiba kau pergi pagar supaya setan tak masuk dalam masjid. Kan lawak. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saya ada kawan dulu ada satu kawan tu, tak tahulah dia ajaran sesat tidak. Dia kata bila dia beramal dengan tok guru dia tu, ada satu hari tu rumah dia kena masuk pencuri. Pencuri tak masuk dalam rumah. Dia masuk, dia robekkan pagar, dia curi tayar basikal. Dia curi tayar basikal. Saya tak ingat dah. Tapi dia curi tayar basikal belah depan. Motosikal ke basikal saya lupa. Belah depan. Dah banyak tahun dah kes ni berlaku. Lepas tu dia beritahu saya. Saya kata, ustaz macam mana? Tak apalah, ni anak pagar. Anak dah telefon untuk guru anak. Dia dah ajar ayat untuk pagar apa di rumah tu lah. Okey dah, tak apa. Minggu depan tuan-tuan dan puan-puan, rumah dia kena curi balik. Tayar belakang pula. Saya pun berlari ke pejabat. Waktu tu saya nak pergi sekolah kan. Tapi sebelum saya pergi sekolah, saya singgah pejabat dulu. Saya naik dengan semangat. Semangat apa? Nak perli dia. Ustaz, sebab lepas dia minta ilmu pagar daripada tok guru dia tu, dia kata, ana pun pagar rumah tu, ana nampak pagar tu menjadi. Nampak pagar tu menjadi, tuan-tuan dan puan-puan. Dah betul-betul macam cerita kartun tu. Nampak pagar, dia baca ayat tu, pagar pun menjadi. Rumah dia pun dilingkungi pagar. Lepas tu kena rompak semula. Saya kata, ustaz, pagar ustaz tak menjadi.
Ataupun pagar ustaz tak kuat, ataupun pagar ustaz, pagar pencuri itu lagi bagus daripada pagar ustaz tu. Tuan-tuan apa? Diam dia. Tak, manusia ni dia suka mengarut. Tuan-tuan dan puan, kita boleh pagar rumah kita, niat pagar rumah kita, baca ayat kursi. Tapi tuan-tuan dan puan nampak ke pagar tu menjadi? Nampak naik jadi pagar. Kan? Ada kan ustaz pula dia ajar kan, kalau kita baca, kita nak pagar rumah ni, kita pegang pintu rumah, nanti orang masuk dia berenang-renang. Oh, seronok pula nampak kan? Oh, nampak pencuri tu berenang-renang. Kau buat apa? Berenang, lautan tak bertepi. Sebab apa? Masuk pencuri rumah orang. Macam na'udzubillahi min dzalik muslimin muslimat rahimakumullah. Ini kekarutan-kekarutan yang berlaku dalam masyarakat kita. Sekarang ni makin teruk, bukan makin tak teruk. Kan? Sampai boleh buat live, boleh buat podcast dan macam-macam. Tapi ilmu akidah yang benar, orang tak nak belajar. Sebab apa? Dia rasa tak ada special ni. Dia nak kena belajar, dia kata bila belajar je, aku belajar bab akidah ni, aku boleh terbang. Barulah dia anggap special. Kan? Bila belajar bab akidah ni, aku boleh makan api. Sedangkan orang silap mata tu boleh makan api. Betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Ni hakikat yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi, ada sebahagian daripada mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Ada nak cari, sibuk nak cari takwil dia. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Seperti beristiwa di arash. Allah je faham, betul? Kita tu sami'na wa ata'na. Allah turun ke langit dunia pada 2/3 malam. Sami'na wa ata'na. Sudah, kan? Baik, kita tak takwil melampau-lampau. Baik. Allah menghijab ilmunya daripada semua makhluk, maka anda tidak usah menyusahkan diri anda untuk mencarinya. Kemudian Allah berfirman. Allah berfirman pada ayat tadi surah Ali Imran ayat 7 yang tadi saya baca tu. Kemudian Allah berfirman juga pada surah Ali Imran ayat 7 juga yang ayat akhirnya, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semua itu daripada sisi Rabb kami. Tuan-tuan dan puan-puan, macam ilmu perubatan lah. Perubatan Islam. Nabi ada ajar tak ubat untuk penyakit? Nabi ajar. Tak usah duk sibuk lah cari yang lain. Duk kerit, buat sendiri, macam-macam. Kan? Paling mudah kita nak berubat ni, kita baca apa? Bismillah. Betul? Bismillah. Tapi kalau ubat penyakit, nak sakit lutut, bacalah yang Nabi ajar. Ubat penyakit, ada? Nabi ajar. Bila kamu sakit, pegang tempat sakit dengan tangan kanan kamu. Contohnya sakit lutut. Pegang, usap. Nabi tak suruh katok. Nabi tak suruh pukul. Nabi suruh usap. Usap. Kemudian baca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ataupun min syarri ma ajid. Ulang 7 kali. Kemudian kiri pula, masih sakit lutut. Itulah yang saya dulu amalkan sekarang ni. Kan, tiap-tiap pagi. Dia kena istiqamah, bukannya macam makan Panadol. Sekarang ni ada orang makan Panadol, tak hilang sakit kepala dia. Pasal dulu, dia dah banyak sangat makan Panadol kan. Dia kena makan Ponstan. Ponstan pula. Itu ubat. Tapi daripada segi doa yang sama itulah yang kita boleh gunakan sampai bila? Tak berubah pun. Tapi ada orang tak puas hati. Nabi ajar ubat macam tu. Dia, okey, kalau sakit lutut, kita baca apa? Wa idza batashtum jabbarin. Sedangkan terjemahan ayat tu, kaum Nabi Hud, apabila mereka mendapatkan musuh-musuh mereka menangkap musuh-musuh mereka akan menyeksa dengan seksaan yang sangat berat. Itu maksud ayat tu, wa idza batashtum jabbarin. Dia pun baca kat lutut, sakit lutut kan baca. Kita seksa penyakit lutut tu. Macam tadi kan, apabila kaum dia dapat musuh, mereka akan menyeksa musuh itu dengan seksaan yang sangat berat.
Kita seksa sakit lutut kita. Amboi. Bila sakit lutut tu kita seksa, dia pun tak sakit lagi sebab dia terseksa. Dia pun jadi baik. Apa punya ilmu yang kau ajar pada masyarakat? Kan? Tak sama dengan apa yang Nabi ajar kepada masyarakat. Kita bila sakit minta kepada Allah. Kan? Aku berlindung dengan Allah bi'izzatihi wa qudratihi, dengan kemuliaannya dan kekuatannya, min syarri ma ajid, dengan daripada apa yang sedang menimpa aku, sakit yang menimpa aku ni. Ataupun kita baca doa Nabi Ayub alaihi salam, Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Kan, wahai Rabbku, aku ditimpa oleh kemudaratan, sedangkan engkaulah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita tak sebut pun Allah suruh sembuh di situ. Tapi Allah maha faham tak? Allah maha tahu. Kau merintih, kerana itu adalah rintihan Nabi Ayub. Nabi Ayub tak ada kata pun sembuhkan penyakitku ya Allah. Tapi Nabi Ayub merintih, ya Allah aku sakit ya Allah, sedangkan engkaulah maha Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah faham tak? Allah faham, kerana Allah maha memahami. Tapi manusia dia tak cukup yang tu. Yang Nabi ajar dia tak cukup, dia buat sendiri. Bila migrain, dia baca apa? La yusadda'una anha wa la yunsifun. Ayat tu ayat apa? Ayat yang menceritakan arak dalam syurga tidak menyebabkan sakit mabuk dan tidak menyebabkan sakit kepala. Dia pun baca kat migrain dia. Tak ada kena-mengena. Sedangkan dia patut baca yang tadi, bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid, ulang 7 kali. Itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar. Tuan-tuan dan puan-puan, terlalu banyak ajaran-ajaran yang tidak bersandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi mengajarnya. Kenapa jadi begitu? Wallahu a'lam. Kerana manusia tak nak cari kalau harta, pusaka-pusaka Nabi ni dia tak nak cari. Dia suka cipta-cipta sendiri-sendiri. Itu yang kita dengar baca surah Al-Waqi'ah jadi kaya. Kan, baca pula apa ni? Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Kan? Sedangkan ayat tu Allah nak beritahu sesungguhnya rezeki yang Allah bagi pada kamu ni daripada kami, dan tak akan habis sampai bila? Dia pula baca hari-hari untuk apa? Jadi kaya. Itu ayat untuk kaya, dia kata. Siapa kata ayat tu untuk kaya? Ayat itu untuk kita bersyukur. Bukan untuk kita kaya. Bukan disuruh baca macam tu. Disuruh baca untuk kita tadabbur bahawa yang bagi rezeki kepada kita siapa? Allah. Dan rezeki Allah ni sampai bila-bila tak akan habis. Jangan putus asa. Kan, usaha saja, pasti ada rezekinya. Kerana setiap nyawa yang Allah lahirkan atas muka bumi ni, Allah dah tentukan dia punya rezeki. Kita je tak tahu rezeki kita, maka kita kena cari. Kita tak tunggu duduk diam. Kita tak jadi istilah cerita Piramli tu kan, ulat dalam batu pun boleh makan. Betul, ulat dalam batu pun boleh makan, betul. Kan? Tapi ada orang yang dia tak kerja, Allah bagi rezeki. Ada orang kalau yang dia tak kerja, memang mati kebulur lah. Kerana rezeki manusia tak sama. Allah yang dah tentukan. Ani muslimin muslimat rahimakumullah. Kan? Itu yang Piramli dalam filem tu, 74 belalang tu. Akhirnya kopi pun minum daripada arang buntut kuali. Pasal apa? Ulat dalam batu pun boleh makan. Yang dia bercerita pada kita supaya kita faham, betul tak? Yang mana yang kau nak? Kalau kau nak biasa-biasa punya rezeki, biasa je lah. Kalau nak kata, tunggulah orang bagi lah. Tak ada, rumput pun kau boleh goreng. Kan? Takkan nak makan yang itu, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi, hakikat kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah menghijab segala ilmunya daripada semua makhluk, dan ilmu yang dihijab tu jangan sibuk kita nak cari. Macam tadi lah, dia cari setan. Kan? Paranormal sekarang ni, orang buat live, orang bagi gift. Tak masyarakat kita kan. Benda macam tu pun dia bantu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, yang orang duduk minta sedekah-sedekah secara scammer ni, dapat je duit. Sebab apa? Masyarakat kita dah tak peduli.
Dia kira, aku sedekah ni Allah terimalah. Dia lupa pula. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin. Allah bagi perumpamaan habbatin. Allah tak bagi perumpamaan hibbatin. Kenapa Allah sebut habbah? Habbah maksudnya kalau kita berderma pada jalan yang benar, tiba-tiba kita ditipu, itu Allah terima. Tapi kalau kita berderma pada jalan yang kita pun tahu tak benar, Allah tak akan terima. Jabatan Agama Islam Jais dah beritahu ni, kutip-kutip derma ni semua skamer belaka, jangan duk buat. Kita bagi juga. Betul kita niat, itu dia dengan Allah lah kalau dia nak tipu. Kita nampak orang datang minta derma tu, kaki sebelah memang tak ada, tangan sebelah memang tak ada, kita pun bagi. Betul lah, memang dia cacat. Kan, ini datang sihat walafiat, betul tak? Datang dengan kopiah, muka sedih. Kan, tapi dalam beg penuh duit RM1. Duk menipu orang. Kita bagi juga. Itu kita akan dipersoalkan Allah nanti. Kerana apa? Kerana kita membantu dalam kemungkaran. Orang dah kata tabung yang duduk depan bank tu itu tipu, jangan bubuh, itu scammer. Kita bubuh juga. Bila bubuh tu dengan niat, ya Allah dapat rezeki. Kalau orang ni tipu, itu dia dengan Allah lah. Tak boleh macam itu. Kita kena fikirkan ke mana duit kita yang kita nafkahkan. Dah tahu tahfiz tu menipu, kan? Tandas kita pergi tandas buruk macam tu lah 10 tahun lepas. Yang barunya kereta ustaz dia. Bertukar je kereta. Sport rim bertukar je. Betul tak? Kita pergi tahfiz tu derma 5,000. Tengok, tahun ni aku derma ni 5,000 ni nak buat tandas baru. 5 tahun pergilah, tandas yang sama juga. Pecah tak baiki-baiki lagi. Kan? Maksudnya dia menipu. Dia jangan bagilah. Tapi kita duk bagi. Niat kita apa? Kita bagi pada ahli Al-Quran. Asal budak tahfiz masuk tahfiz je ahli Quran. Dia tak tahu yang masuk tahfiz tu ada yang surah juz amma je hafalnya. Apa juz amma tak habis-habis lagi. Dah 3 tahun. Pasal apa? Duk sibuk qasidah. Ya, duk sibuk. Panggil orang Kenuri, panggil qasidah. Dia budak tahfiz ni panggil. Duk sibuk qasidah. Qasidah buat apa? Hafal Quran tu lah. Bila kita tanya ustaz, budak-budak ni sibuk qasidah. Bila nak hafal Quran? Tak, dia orang hafal Quran tension. Jadi kita bagi dia berhibur dengan qasidah. Ada pula Al-Quran hafal tension, qasidah pula menghilangkan tension. Tuan-tuan dan perempuan, na'udzubillah, masa saya belajar tahfiz dulu, ada budak tahfiz hafal Quran, duduk tengah hafal Quran, dengar lagu. Hafal Quran ni, tapi yang dia dengar lagu, dia bukan dengar Quran. Ni konsep mengarut yang diajar kepada masyarakat. Keluarlah murid-murid yang baca Quran pandai, tapi dalam bab ilmu hancur. Betul tak? Tak erti apa, tak peduli apa. Baca Quran juga, tapi baca Quran untuk adat turun tanah. Baca Quran untuk lenggang perut. Sedangkan semua itu amalan-amalan yang tak berguna. Mandi safa, baca Quran juga, tapi buat amalan-amalan yang syirik. Na'udzubillah minal muslimin muslimat rahimakumullah. Ini hakikatlah. Jadi sikap kita ialah kita menyerahkan dan berserah diri sepenuhnya, dan kita sama sekali tidak terhalang oleh ketidaktahuan tentang maknanya untuk beriman dan menyerahkan semuanya kepada Allah, ataupun maknanya adalah bahawasanya mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat tadi daripada kitab Allah tersebut kepada yang muhkamat daripada ayat-ayat tersebut untuk mereka tafsirkan dan agar menjadi jelas maknanya. Jangan sekali-kali tuan-tuan dan puan-puan, dan mereka mengatakan, dan kita dan mereka juga adalah mengatakan semua itu daripada sisi Rabb kami. Ayat muhkamat yang jelas kita teruskan. Ayat mutasyabihat kita serahkan kepada Allah dan serahkan kepada huraian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kan? Macam solat lah tuan-tuan dan puan-puan. Ajaran sesat dalam solat apa? Dia kata Muhammad itu adalah bentuk orang solat. Mim itu kepala, ha itu rukuk, mim yang kedua itu sujud, dal itu duduk antara dua sujud. Lah tak ada kerja duduk baca.
Sebab tu dia kata Muhammad itu sebenarnya adalah salat. Jadi kalau kita sebut Muhammad, kita tak perlu salat. Kamu tahulah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ajaran sesat macam tu tetaplah berlalu kuasa. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya tutup. Inilah nikmat mengajar kan. Bila tak ada soalan tu nikmat. Sebab maksudnya murid-murid saya daripada segi PBD, pentaksiran berdasarkan pentaksiran bilik darjah, mereka mendapat TP6, tahap penguasaan 6 yang paling tinggi sekali. Dia tahap penguasaan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak-anak kita tu. Kalau dapat TP6 tu tahap wali dia tu. TP6 ni maksudnya dia faham, dia memahami dan dia boleh menyampaikan 100% sebiji macam yang ustaz ajar. Tu tuan-tuan dan puan-puan punya tahap tu, TP je. Kan, jadi saya memang gembira sungguhlah. Tapi kalau TP6 tu masuk sekolah sungguh, PPD datanglah tengok, betul ke benda ni TP6 ni kan. Karena kalau kat sini ustaz apa? Ya Allah, nama ustaz berlupa dah. Ustaz kita. Ustaz Rosli, ya Allah. Ustaz Rosli datang cek kan, betul ke anak murid Ustaz Rosman ni TP6 ni. Mari cek seorang-seorang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama menjadi kelompok manusia yang cerdik dan pandai dalam agama. Kan? Bukan suruh hebat, suruh boleh hafal Quran 30 juzuk, bukan. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat membezakan antara yang benar dengan yang salah. Antara yang hak dengan yang batil. Sehingga yang semua itu akan menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu juga datang daripada Allah, dan mudah-mudahan kita dikurniakan segala kebaikan-kebaikan dan jauhkan daripada segala keburukan-keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atainahu hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah agar engkau mengurniakan kepada kami ya Allah kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratmu ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada kesempitan-kesempitan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, engkau kurniakanlah kepada kami para pemimpin dan para penasihat, para pemimpin kami yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah kami ahli masyarakat yang sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.